Seorang tok guru besar. Habis kitab boleh baca. Tengah duk ngajar anak murid. Sedang molek tengah dia duk ngajar, lalu seorang badui, orang kampung, darat, Peroto, bodoh kelu. Pun lalu setelah dengan dia, tok guru ni pun berhenti ngajar. Bila sudah berhenti ngajar, setelah dengan tok guru tu, dengan badui tu, dia pun tunduk. Badui tu teleng-teleng, pasal senyap belakang, pakak duk tengok ke dia belakang. Lorak dia. Anak murid bertanya. Dia kata, tok guru, apa tok guru berhenti? Tengah dia tu lalu tadi, pokcik tu. Hak Peroto tu. Lepas tu tok guru tunduk dia, apa? Langsunglah tok guru ni kata, tok guru aku tu. Tok guru aku tu. Pakak suka belakang. Tak ada orang tak kenal tok guru ni. Memang alim sungguh. Anak murid beribu-ribu. Memang orang kenal pokcik tu. Gapa dia? Langsunglah tok guru royak. Dia kata, mun jangan suka, mun jangan hina tok guru aku. Dia telah mengajar kepada aku satu ilmu sunnatul alam. Yang tak ada dalam kitab. Satu hari aku lalu pada pasir. Aku tengok angin bila nak kecing akik kaki belakang. Semua aku tengok angin kalau nak kecing dia akik kaki belakang. Aku bertanya pokcik. Pokcik, bapa yang angin kalau nak kecing dia akik kaki belakang? Pokcik ni secara spontan yang melalui pengalaman hidup dia, sunnatul alam. Dia kata itu petanda angin akik balik. Itu petanda angin akik balik. Ada lagi tak? Dia telah mengajar kepada aku adalah satu ilmu.